So, hari ni ada satu job. Barang sampai. Barang apa ni? Tengok sikit. Kotor geng. So, kita order satu lampu Albino Albanas. Apa benda Kita unboxing dulu. So geng, inilah dia Albino Banabina untuk EK9 buka pintu. Kereta ni next project untuk aku lah sebenarnya. Aku nak jual tapi tak laku-laku Tak laku-laku. Aku buka daripada 13,000, lepas tu 10,000, lepas tu 9,000. Orang tak nak beli. Bising bising. Kau tengok, itulah functionnya. So, sebelum tu ada orang Allah Akbar, ada someone bawah ni, dia bagi aku mic Armgrass untuk aku review dan dia sponsor lah. Ni aku baru first time nak cuba mic dia. So, jadi kita tengok apa beza dia kan. Korang boleh support beli dekat Shopee. Nanti aku tak link dekat YouTube aku. Nanti korang boleh support dia. Albino ni pun aku tak link. Dan ada dia punya mentol untuk Albino. Terang geng, nanti aku review lah macam mana dia punya kejadian. Ni mentol dia. Jadi aku explain satu-satu apa function dia. Dan ni Albino dia, cara pasang macam mana. Ni aku nak buka dulu. Nak buka yang lama ni, bodoh ni. Kau tengok, sebelah USDM, sebelah EK4. Apa roman aku pun pening balik. Sebelum tu aku nak review dulu, nak unboxing dulu mic ni, mic Armgrass ni. So ini dia keadaan mic Armgrass Sound Meta 2 Ultra. Ni dia sponsor daripada budak Shopee yang tak tahu mana mari. Nanti aku letak link, korang boleh tekan tengok macam mana. Murah je kan, bawah RM50 je. Ni untuk basic lah. Kalau yang macam nak yang padu sikit, dia ada macam casing, charger, lepas tu 2 mic. Yang ni basicnya. Ada satu dia punya mic, and then dia punya benda nama entah. Nanti korang tengok lah sendiri. Aku pun tak tahulah. Ni aku baru nak unboxing. Korang tengok je keadaan macam mana. Ya, ni dia. Ni dia punya wireless. Ini korang cocok kat phone je. Dan ni mic. Mic ni ada noise reduction, lepas tu dia ada mode reverb, and then dia ada power indicator, function boleh charge. Kat sini dia punya charging. Dan korang boleh connect dekat kamera tau. Kamera macam GoPro ke, korang pakai DJI ke. Function. Siap ada kabel. Tapi ni basic punya. So 2 ni je. Jadi aku try bagi korang dengar. Dia punya noise reduction, reverb, and then dia punya function lah. Flash. So cara pakai dia senang je geng. Korang just turn on. Ni tanda dia dah on lah. Dan ambil dia punya receiver, masuk dekat korang punya phone. Like this. Okay geng. So sekarang dia dah connect. Saya flip kamera dulu. So geng, function dia, korang tengok kat sini, button dia dekat belakang Yang ni noise reduction, 1 klik hilang, 2 klik untuk reverb mode. Okay, ni mode reverb. Korang dengar, testing 1, 2, okay. 3 kali klik untuk hilang mute. Okay, sekali yang ni tengah reverb dia 2 kali tekan lagi, hilang reverb. Okay, ni noise reduction. Noise reduction dia macam contoh lah, ada suara angin, macam ada suara bunyi exhaust dekat belakang ke, suara bunyi orang lain kat tepi-tepi korang. So dia akan kurangkan noise reduction tu. Yang mengacau suara korang lah, dia fokuskan dekat suara korang saja kan.
inilah function dia. So dalam konten kali ni saya akan pakai mic ni saja. Kita nak tengok macam mana dia punya prestasi. Macam tu lah, lebih kurang lah So kita sambung, pasang kita punya Albana. Let's go gang. So sebelum tu memang kita kena buka lampu lama EK ni. Condition memang dah barai gang. Yang ni USDM, yang ni EK4 campur. Honda reput biasa kan, mesti campur-campur. Korang kalau beli kereta standard lah. Ni pun saya dapat condition macam ni. Sebelum ni wiring problem, semua problem. Banyak masalah kereta ni. So sekarang slow-slow lah kita cari barang dia. Dan sekarang kita baru dapat Albino. Next plan maybe tukar bumper, tukar seat, exhaust, slow-slow lah. Tak boleh nak sekali banyak. Kita ni bukan orang senang. Kita main kereta ikut cara kita, ikut kemampuan kita, ikut poket kita sendiri. Poket ada RM1. Tak boleh ikut orang je, tak boleh ikut orang. Kita buka lampu dulu. Kenangan juga geng, korang record, korang buat kereta, korang buat konten, apa-apa yang korang buat, ada video masuk mana-mana sosial media. Dah tua esok, korang boleh tengok juga sendiri, tunjuk kat anak cucu. Walaupun tak famous, tak apa. Mungkin satu hari nanti korang terkenal, mungkin korang famous, kita tak tahu bila. Siapa-siapa yang nak buat konten tu buat je geng. Saya dengar pun cakap orang, mulut orang ni kita tak boleh tutup. Just buat apa yang kita suka je. Apa yang kita mampu, apa yang kita suka buat, kita buat. Mulut orang geng, kalau nak dengar memang sakit hati lah. Cuma kita manusia, diorang pun manusia. So buat bodoh je geng, buat bodoh je. Tak payah dengar lah cakap orang. Mulut orang ni kita tak boleh tutup. Baik kita buat kereta. Astaghfirullahalazim. Tengok ni geng. Sekejap aku bagi korang tengok sikit. Korang tengok ni geng. Apa benda ni doh. Ya Allah. Betul-betul custom tolong jangan macam ni, menyusahkan orang Nasib baiklah saya beli full set mentor semua. So saya terbuka dah. Senang ni. Tak ada senang kan. Tak ada. Okay, tu dia. Buka sebelah lagi kan. Sebelah ni okey sikit lah. Tak ada lah barai-barai. Senang buka lah. So dah terbuka. Skru senang je kan. Senang. Contoh kalau korang nak buka korang punya lah. 1, 2, 3, 4. Just like that. Itu sahaja. Tapi yang bahagian atas bahagian atas ni payah sikit. Kasih korang tengok sikit. Bahagian atas 1 skru, tu 2, 6, 3, and then one more lagi dekat mana kat sini. Ada 3 skru bahagian bonnet. So bawah ni kita settle pasang 3 pasang atas. Atas dulu. Ni ke? Mana lagi sebelah? Mana saya letak lagi? Peluk dah. Hilang dah. Ni dia. Okay, ni belah bonet. Belah bonet ni senang pasang. Sempit sikit lah nak pasang. Alright. Senang je. Cuma skru dia ni ke dalam sikit. So sempit lah nak buat kerja. Tapi mudah je geng. Kalau korang dah biasa benda-benda macam ni, mudah lah. And then mana skru tadi? 1 skru luar sini. Aduh susah. Spana tak komplit ni. Yo, tabur.
Patut guna T ni kan senang. Saya ni rumah tak ada barang tak komplit pun nak buat konten. Tapi kita cuba kan. Buat je. Kalau selalu buat kita buat je. Alright. Settle rasanya. Sini student ada 1, 2, 3 and then last scoop kat sini. Nampak ke? So siap lah pemasangan kita. Belah kanan dah settle pasang lah. So kita habiskan dulu kerja kita. Lagi 2 ni. And then kita tengok dia punya wiring. Mentor dia ni salah beli ni. Tak tahu lah ni wiring lama ke. Tengok tu. Aduh, kayak odohnya. Kita tengok balik lah mentor macam mana. Pasang dulu. So inilah dia hasil dia. Skru dia macam ni je. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Firstly korang ikat mesti silang dulu silang 1 and then 2. Ketat 1, ketat 2. Baru ketat semua. Ingat baru ketat semua. Silang baru ketat semua. Sama juga dengan sini. Skru atas ada 1. And then mana lagi ada 2. Dalam dia ada 3. Situ kan. Sama juga dengan sini. 1, 2. Dan dalam dia lagi ni. Sempit kan dalam ni. Ada 3. Iya, 3 skru. Inilah hasil dia. Alright. Beginilah hasilnya Albino Albana. Gempak lah. Betul geng. Bukan tak lawa. Untuk albino harga RM400 kat Shopee untuk model K99. Murah je kan. Lagi-lagi ada separator. Beli. Link aku letak dekat bawah. Korang tekan. Untuk mic Anggres pun aku ada letak dekat bawah. Mentol. Mana pula aku letak mentol. Tak apa. Mentol aku letak link dekat bawah untuk albino. Merah cili-cili padi kan. Padu punya. Korang support okay. Baru handsome. Beza dengan ni. Handsome kan. Wah. Kena dengan putih So korang pakai K tu, siapa yang belum masuk albino tu boleh masuk terus albino. Lagi-lagi tu warna putih, biru, kuning. Handsome gang. Ni belum masuk wiring ni. So kita just buat dia punya wiring pula. Sekejap buka balik bonet. Sebenarnya saya ada beli mentol dia. Kawan saya pun ada pakai albino juga. Dia suruh beli mentol macam ni. Macam ni punya mentol. Tapi tadi tengok dia punya soket macam tak sama lah. Barai sebab barai kan. Barai. Yang ni pun ada satu lah. Saya dah tidur dah. Ni ni lampu bawah ni. Ni dah masuk dia punya mentol yang saya beli tu, tapi tak hidup. So kita kena buat palatau sikit. Nak tengok macam mana punya gaya nak bagi lampu ni hidup. Sebab ni albino kena pakai lampu warna merah. Kalau tak nanti kena maki kan. Mentol putih kan. Memang kena maki. Sabar jap. Saya kasi settle sikit, kerja sikit. Apa-apa kita sambung balik. Sambung balik. Ciao. So geng, ada berita yang agak sedih. Salah sendiri juga. Ni lampu geng. Yang ni signal. Sepatutnya yang ni untuk lampu tau. Saya terbeli signal punya merah ni. Alah sayangnya.
terang ni kan, yang terang ni. Cuma yang ni dia buka sini kan, so dia macam tak terang. So cerita dia, saya kena beli balik dekat Shopee, kena order baru, kena tunggu sampai, and then baru boleh pasang. Buat sementara ni kita sidai dulu kereta ni, tunggu barang dekat Shopee sampai. Pasang mentol salah beli. Letih kan, tengok muka letih. Siap pasang dah albino, mentol pula salah beli. OTW dia macam ni. So bagi korang yang tengah tengok video ni, tolong subscribe, tolong komen, tolong share. Mana tahu dengan korang punya like, korang punya subscribe, korang punya komen, boleh naikkan video YouTube saya. Bolehlah saya dapat monetization daripada YouTube, boleh dapat modal, and then boleh saya buat konten yang lebih better daripada ni. Sebab sekarang ni equipment saya pun tak gempak, tak banyak macam orang lain. Kita ikut poket sendiri, okay? Macam mana pun ingat, main kereta ikut poket sendiri, jangan ikut orang. Okay kan? Selamat malam dan selamat sejahtera.